BISAS, Kelestarian Inovasi, Memangkin Teknologi, Terpimpin Industri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk inovasi kami pada hari ini adalah panel hijau, inovasi panel komposit daripada serpai kayu Paulinia dan kertas terpakai. Ahli-ahli kumpulan terdiri daripada Puan Hidanah binti Muhammad Yunus, Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah, Puan Fauzia binti Aziz, Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Azlan Shah, dan Puan Nur Aniza binti Ahmad Daud dari Cawangan Biokomposit Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Sisa kertas dan penggunaan kayu asli sebenarnya meningkatkan pencemaran alam sekitar. Bagaimanakah ini berlaku? Kita lihat sisa kertas terpakai dan juga aktiviti penebangan hutan untuk pembinaan sebenarnya telah mewujudkan keadaan pemanasan global, pencemaran udara, kehilangan biodiversiti dan ketidakseimbangan ekosistem. Penyataan masalah. Keperluan mendesak untuk bahan komposit lestari dalam industri pembinaan sebenarnya bermula daripada penghasilan sisa pepejal setiap tahun semakin meningkat. Di mana jika dilihat melalui laporan KPKT 2023, sisa kertas menyumbang 10.3% daripada jumlah sisa pepejal di Malaysia. Manakala penghasilan sisa pepejal global pula dijangka meningkat sehingga 3.40 bilion tan menjelang 2050 mengikut laporan dari Rahman et al. 2024. Dan kesannya telah memberi tekanan kepada alam sekitar, kesihatan awam dan isu kelestarian alam. Seterusnya, jika kita lihat, setiap tahun 17 batang pokok diperlukan untuk menghasilkan 1 tan kertas dan mengikut laporan dari SW Corp pada tahun 2022. Manakala 40.3% daripada kertas yang digunakan berakhir sebagai sisa yang tidak digunakan atau dilupuskan secara tidak efisien. Dan ini turut menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan kelemahan pengurusan sumber secara mampan. Dan kita juga tidak menafikan bahawa kekangan turut berlaku di dalam industri pembinaan. Industri pembinaan masih bergantung kepada kayu asli, meningkatkan kadar penebangan hutan dan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Penggunaan sisa kertas sebagai bahan bernilai tambah dan pembinaan masih terhad dan belum dioptimumkan lagi. Jadi, potensi sisa kertas sebagai bahan komposit telah dikenal pasti, namun aplikasi praktikalnya dalam produk pembinaan masih kurang diterokai seperti mana yang dilaporkan oleh Green and Konukcu 2024. Jadi, apakah jurang pengetahuan dalam kajian ini sehingga terhasilnya inovasi kayu? Apakah jurang pengetahuan dalam kajian ini sehingga ianya digunakan untuk menghasilkan bahan komposit lestari? Jadi kita lihat dengan adanya gabungan serpai kayu Paulinia dan juga kertas terpakai, maka akan terhasillah sebuah inovasi, tetapi penerokaannya masih terhad dan belum diteroka secara sistematik. Seterusnya kita lihat dari segi pendekatan inovatif kajian ini bertujuan untuk membangunkan panel komposit hybrid yang menggabungkan serpai Paulinia dan kertas terpakai dengan variasi nisbah campuran yang terkawal. Dapat 3 objektif kajian yang diwujudkan dalam inovasi ini, iaitu yang pertama, menghasilkan panel komposit serpai kayu Paulinia dan kertas terpakai. Seterusnya, mengkaji sifat mekanikal dan panel komposit serpai melalui ujian MOR, iaitu Modulus of Rupture, dan juga ujian modulus keanjalan ataupun modulus of elasticity. Dan yang terakhir adalah membandingkan penghasilan panel komposit serpai kayu Paulinia dan kertas terpakai dengan piawaian BSEN 310 1993.
Dari segi reka bentuk produk dan fungsi setiap elemen, boleh dipecahkan kepada elemen penyusunan produk itu sendiri dan juga fungsi setiap elemen, proses penghasilan panel komposit dan juga penilaian prestasi mekanikal. Untuk elemen penyusun produk, merangkumi serpai kayu polinia sebagai bahan asas, kertas terpakai sebagai bahan pengisi dan resin urea formaldehyde sebagai ejen pengikat. Dan seterusnya, ini adalah reka bentuk untuk produk inovasi iaitu bersaiz 340 mm, darab 340 mm dengan ketebalan 12 mm. Fungsi setiap elemen seperti mana yang ditunjukkan adalah serpai kayu berfungsi sebagai rangka struktur utama panel, kertas terpakai mengisi ruang antara serpai kayu, resin UF mengikat semua partikel secara sekata, cold press diperlukan untuk memampatkan campuran pada peringkat awal, hot press pula digunakan untuk mengeraskan resin, meningkatkan kekuatan dan yang terakhir sekali adalah pengkondisian selama 3 hari di mana bertujuan untuk memberi kestabilan kandungan lembapan panel bagi memastikan keputusan ujian mekanikal yang tepat dan prestasi yang konsisten. Dan jika kita lihat dari proses penghasilan panel komposit itu sendiri, bermula dengan penyediaan bahan, menimbang bahan, pencampuran, pembentukan, pemadatan dan seterusnya pemotongan dan juga pengkondisian bagi tujuan pengujian prestasi mekanikal iaitu MOA dan juga MOE. Keberkesanan produk pula kita boleh lihat seperti mana yang dipaparkan iaitu 3 nisbah campuran yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini di mana 100% serpai kayu polinia, 90% serpai kayu dinisbahkan dengan 10% kertas terpakai, 70% serpai kayu dinisbahkan kepada 30% kertas terpakai dan didapati semua panel memenuhi keperluan minimum modulus of rupture mengikut standard iaitu melebihi 11 Newton per m². Begitu juga untuk MOE di mana nilai yang diperolehi adalah melebihi piawai iaitu 1500 Newton per mm², dan jika dibuat perbandingan kesemua variasi nisbah campuran yang dihasilkan memenuhi piawaian BSEN 310/1993 dan sesuai untuk aplikasi bukan struktur. Dari segi impak produk ini sendiri, kita boleh lihat kepada pengguna, manfaat ekonomi, kontraktor dan juga manfaat kepada negara, terutama dari segi ESG dan juga SDG. Dan kita lihat impak secara langsung dan jangka panjang adalah penggunaan ataupun pengurangan sisa kertas terpakai ditambahkan dengan penggunaan kayu polinia akan menghasilkan inovasi dan seterusnya pembangunan mampan dengan impak yang lebih positif. Dan jika kita lihat kepada pengguna dan negara juga, produk tempatan akan lebih berkualiti tinggi, potensi pasaran di peringkat antarabangsa selari dengan dasar negara iaitu dasar teknologi hijau pada tahun 2030, model rujukan untuk industri dan juga institusi, dan yang terakhir adalah berdaya saing dalam ketahanan negara. Kita lihat dari segi nilai keaslian dan nilai komersial produk ini, yang pertama sekali adalah inovasi bahan hybrid iaitu penggunaan 2 jenis sisa buangan. Okay. Yang kedua adalah dari segi konsep waste to wealth, kecemerlangan prestasi mekanikal. Kemudian kita lihat dari segi nilai komersial, mungkin akan dipasarkan dan menjadi pasaran-sasaran yang lebih luas, kos produksi yang lebih rendah, potensi penjimatan yang signifikan, mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan dan juga peluang pekerjaan. Dan yang nilai keaslian paling utama untuk produk ini adalah hasil inovasi tempatan yang menggabungkan bahan buangan kertas dan kayu melalui proses berteknologi terkawal bagi menghasilkan panel komposit lestari yang berprestasi ekonomi dan bernilai komersial. Dan jika kita lihat kelebihan berbanding produk konvensional adalah produk papan partikel komersial adalah 100% kayu. Jadi elemen inovasi ini menggabungkan di antara sisa kertas dan juga kayu polinia
di mana dengan adanya produk inovasi ini ianya lebih ringan. Okey, kos bahan mentah yang lebih rendah, kelestarian yang lebih tinggi, di mana kita boleh mengitar semula penggunaan bahan utama, dan yang paling penting adalah memenuhi standard yang telah ditetapkan. Untuk peluang mewujudkan nilai kerjasama melalui kajian ini, Projek Nixon Azlan Shah telah berjaya menjadikan FRIM, iaitu Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia, sebagai salah satu rakan kolaborasi strategik dalam usaha meningkatkan aktiviti penyelidikan, terutamanya dalam meningkatkan kelestarian alam di dalam aktiviti penghasilan inovasi dan lain-lain lagi. Dan ini adalah surat kerjasama rasmi daripada pihak FRIM kepada PISAS, dan semoga dengan adanya kerjasama ini telah meningkatkan keupayaan dan kepercayaan kepada penyidik dari PISAS sendiri di masa hadapan dalam usaha untuk membangunkan lagi lebih banyak produk inovasi yang berasaskan kepada sumber-sumber from trash to wealth yang boleh meningkatkan ataupun mengurangkan isu pencemaran alam sekitar. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak FRIM di atas sokongan, komitmen dan kerjasama yang diberikan kepada pihak kami dalam usaha menghasilkan inovasi ini. Sekian, terima kasih.